Nilam, Lost. meletup dengan ilmu dan inspirasi. Sediakan sudut nilam paling kreatif dengan info berkaitan pendidikan pencegahan dadah dan minda sihat. Murid beroleh kesedaran, galakan membaca bahan ilmiah, mengasah kreativiti dan kemahiran komunikasi. Kandungan wajib dalam sudut nilam. Pertama, mesti ada maklumat berkaitan tajuk. Kedua, ada poster atau infografik buatan sendiri. Ketiga, ada kata-kata motivasi. Keempat, ada senarai bahan bacaan nilam berkaitan seperti buku, cerpen dan lain-lain. Kelima, ada elemen kreatif tambahan, contohnya meletakkan QR code untuk video pendek, pantun, dialog atau pelan tindakan. Cadangan cara mengagih tugas dalam kalangan ahli kelas. Ada ahli yang akan fokus dengan kandungan dan teks, iaitu mereka membuat penyelidikan. Ada ahli lain yang fokusnya pada paparan visual, rekaan dan hiasan. Sila bawa pita pelekat, selotip, gunting, kertas warna, jika ada, pen dan pensil warna. Cikgu akan sediakan kad manila dan kertas warna. Jom hias kelas macam bilik sendiri, wangi, ceria, selesa. Semoga berjaya.